Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar cara menjawab soalan kritis dan kreatif berdasarkan situasi. Tajuk kita ialah respons berdasarkan situasi patuh pesanan ibu bapa. Mari kita baca dan fahami situasi yang diberikan. Fokus dan cuba bayangkan apa yang berlaku ya. Ibu bapa Julie mempunyai urusan kerja di Kuala Lumpur. Ibu bapanya berpesan agar dia dan adiknya sentiasa berada di rumah. Pada petang itu, kawan Julie mengajaknya bermain bola jaring di taman rekreasi. Berdasarkan situasi itu, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Julie? Situasi ini memerlukan kita berfikir secara kreatif dan kritis. Ingat murid-murid, semasa menjawab soalan berdasarkan situasi, kita mesti fikir 3 perkara penting. Pertama, selesaikan masalah yang berlaku. Kedua, tunjukkan nilai murni seperti mematuhi arahan dan bertanggungjawab. Dan ketiga, tunjukkan rasa tanggungjawab terutama untuk menjaga adik di rumah. Mari kita lihat contoh jawapan. Tindakan yang perlu dilakukan oleh Julie ialah menghormati pesanan ibu bapanya agar sentiasa berada di rumah. Julie perlu memaklumkan kepada kawannya bahawa dia tidak boleh keluar kerana ibu bapanya berpesan untuk tinggal di rumah bersama adiknya. Sekarang, mari kita lihat apakah ciri-ciri jawapan yang baik. Pertama, jawapan kamu sepatutnya pendek dan tepat, iaitu tidak perlu terlalu panjang. Pastikan ada nilai murni dalam tindakan kamu seperti membantu, menjaga atau menyayangi. Dan paling penting, pastikan jawapan kamu tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Tahniah murid-murid, kamu telah belajar cara menjawab soalan berdasarkan situasi dengan kritis dan kreatif. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya.